Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya berada di Balai Ruang Pokok Mangga meraihkan pasangan mempelai kita. Kita ada dua pasangan mempelai, iaitu yang pertama Muhammad Soleh bin Razali dengan pasangannya Nur Afifah Akilah binti Zainuddin. Pasangan yang kedua Muhammad Hassan bin Razali dan pasangan pilihan hatinya Nur Hazrina Hani binti Mazni. Okey, jom kita melawat pihak tuan rumah yang berada di luar. Kita saksikan dulu kehadiran warga-warga jemputan mereka lah. Okey, selepas ni kita akan adakan bacaan doa. Kalau ikutkan 10.30, tapi nanti saya tengok dulu, saya akan jemput pembaca doa. Tuan rumah kita Encik Razali bin Ali. Jom kita lihat pihak tuan rumah kita yang berada di hadapan. Ini pihak tuan rumah kita. Tuan rumah kita iaitu Encik Razali bin Ali dan Puan Siti Salmiah binti Ahmad. Okey. Dan sudut belah sana. Encik Razali, saya nak tanya, kalau ikutkan 10.30 baca doa dah boleh kot? Saya dah boleh. Yanti kata dia ada nak buat briefing sikit. Oh, dah selesai. Oh, dah selesai. Saya jemput pembaca doa untuk kita buka doa pembuka majlis. Benar. Kan saya Dia dah kira lepas tu dah boleh makan lah. nak kena tanya Yanti. Tanya Yanti dulu. Bermakna kalau dah boleh makan, baru kita boleh buat doa. Kalau dia dah sedia, kita buat doa. Okey, ahli keluarga makan. Baik. Yang baca doa abang ni Kan abang ready lah abang dengar saya ni kan Alright bang. Baik. Baca doa sebelah pelamin tu bang, ada stand kat situ. Saya nak tanya dia orang, kalau dia bagi salam, selamat datang, baca doa. Sekejap saya nak tanya Yanti ni. Kak, dia orang nak buat baca doa, lepas tu dah boleh makan ke? Tuan rumah dah boleh makan lah. Okey bang, ready bang Saya cakap sikit dulu mukadimah, lepas tu kan saya jemput abang. Alright. Nanti boleh cakap balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat tuan-tuan dan puan, salam sejahtera, salam aul bismillah, salam batu maju jaya, rakyat bangga menggemi dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat, salam Malaysia Madani dan juga selamat pagi. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua pihak keluarga yang hadir hari ini. Datang diucapkan. Jadi kita persilakan pihak keluarga untuk masuk ke dalam dan kita akan bukakan menu makanan untuk ahli keluarga yang hadir hari ini untuk menikmati jualan hidangan untuk sarapan pagi ataupun makanan menu hidangkanlah pada pagi ini. Tapi sebelum kita memulakan makan, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan disampaikan, iaitu doa pembuka majlis dan doa makan yang akan disampaikan oleh abang ipar pengantin lelaki, iaitu Encik Siddiq Al-Hafiz bin Muhammad. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Fatahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin wa barik lana fi hadha majlisil mubarak. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Kurniakanlah kepada kami ketenangan, kesihatan, keselamatan dan keharmonian. Jauhkanlah kami daripada segala perselisihan, kesulitan, kecelakaan dan perkara-perkara yang tidak diingini. Ya Allah, eratkanlah hubungan silaturahim antara kami semua. Satukanlah hati-hati kami dalam kasih sayang, saling hormat menghormati dan saling membantu ke arah kebaikan serta ketakwaan kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah majlis ini sebagai sebab bertambahnya nikmat,
keberkatan dan rahmat-Mu kepada seluruh ahli keluarga yang hadir. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, pembuka rahmat, pertolongan, cahaya berkah dan petunjuk di hari ini. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan hari ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya, kebaikan hari sebelumnya dan kebaikan hari setelahnya. Dan kami berlindung kepada-Mu dari keburukan hari ini, keburukan apa yang ada di dalamnya, keburukan hari sebelumnya dan keburukan hari sesudahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa makan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Encik Siddiq Al-Hafiz bin Muhammad, merupakan abang ipar kepada pengantin lelaki. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah tuan-tuan dan puan muslimin dan juga muslimat, pihak keluarga tuan rumah kita yang ada hari ini, kita bolehlah mulakan makan. Kita ada buka kaunter buffet kita di sebelah kiri. Boleh mulakan makan dulu sebelum kita menyambut kehadiran warga-warga jemputan kita. Kita persilakan semua pihak keluarga untuk menikmati jualan hidangan yang telah disediakan. Dipersilakan. Okey. Ni Encik Nan dan juga Puan Yanti yang menguruskan Balai Rong Pokok Mangga hari ini. Encik Nan dan juga Puan Yanti akan menguruskan Balai Rong Pokok Mangga hari ini. Cik Nan, saya nak temu ramah sikit. Cik Nan, boleh Cik Nan? Okey Cik Nan, sebelum kita menyambut kehadiran warga-warga jemputan kita hari inilah. Okey, apa saranan Cik Nan kepada tetamu-tetamu yang hadir hari ini? Okey, untuk saranan saya lah untuk tetamu yang hadir hari ini, ribuan terima kasihlah saya ucapkan banyak-banyak yang sudi datang ke Balai Rong Pokok Mangga. Dan juga saranan saya supaya mereka dapat menjamu selera dengan puas hati. Mengikut kita punya hidangan lah. Ya, mengikut Hidangan kita hari ni berapa ramai Cik Nan? Oh, hidangan ni hari sebanyak 500 pack lah. 500 pack. Setahu saya pengantin kita ada 2 pasang pengantin. Pengantin hari ni. Mana ada 3 keluarga. 3 keluarga Yang kita nak yang kita nak handle hari ni lah. Ya, betul. Okey Cik Nan, itu saja daripada saya. Semoga kita dapat sama-sama merealisasikanlah impian keluarga dan juga pengantin. Okey. Okey, yang terakhir Cik Nan nak ucapkan selamat tahun baru ke apa ke? Silakan. Yang terakhirnya ni, okey, untuk pengantin, 2 pasang pengantin, saya nak ucapkan tahniah dan selamat menyambut ke alam perkahwinan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Cik Nan. Sama-sama. Puan Yanti, jika ada apa-apa yang istimewa yang nak disampaikan. Okey, tak apa. Puan Yanti kejap lagi kita akan temu ramah dia. Okey, kita bersama dengan abang kameraman kita. Selamat datang dan selamat bertugas. Salam dulu. Baik, daripada mana ni bang? Alright. Bertiga kan? Ya. Alright. Ada video juga? Video tak ada. Mana kamera sajalah. Alright bang, baik. Dia 12.30 bang, macam biasa. Okey, Encik Razali, sebelum kita memulakan majlis, saya nak temu ramah sikit lah Encik Razali. Sebelum kita memulakan majlis, saya nak Encik Razali ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu dan ataupun apa yang Encik Razali mengharapkan tetamu-tetamu yang datang ni cukup makan dia. Sebelum tu Encik Razali boleh ucapkan dululah. Terima kasih ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih yang pertama sekali kepada Bintang Catering dan juga kepada Balai Rong Pokok Mangga. Dan saya juga mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu saya kerana meraihkan majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan itu kemeriahan akan jelas nyata bagi anak-anak saya yang menjadi pengantin pada hari ini. Dan saya mengharapkan kepada semua yang hadir sentiasa mendoakan yang terbaik untuk mereka berempat nanti insya-Allah taala. Dan saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan. Mudah-mudahan dapat menikmati makanan yang disediakan oleh Balai Rong Pokok Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Encik Razali. Minta maaf ganggu Okey, insya-Allah kita cuba buat yang terbaik hari ini. Baik.
Okey, ni air dia. Ni makanan-makanan dia. Pihak keluarga menyambut tetamu-tetamu. Yang ni buffet yang nombor 2. Sekiranya ramai baru dia akan buka lebih kurang dalam 12.30 lah. Pihak keluarga yang berada di luar. Pengantin kita Soleh dan Afifah, Hasan dan juga Rina. Okey, ni guestbook dia lah. Okey, itu saja setakat ni daripada saya. Nanti kita berjumpa lagi, InsyaAllah.